Akhirnya Sokno Coffee dah buka cawangan baru dia dekat Station 8 Bandar Baru Bangi. Macam meriah kan? Beruntunglah orang Bangi ya, nak lepak chill sambil layan kopi and pastries, boleh datang sini. Kafe dia pun cantik, nampak premium, tapi yang penting harga dia pun sangat affordable. Promo pembukaan diorang hari tu, diorang siap bagi buy one free one lagi untuk 100 orang terawal. Korang tengoklah tu, punyalah panjang orang beratur nak cuba. Kita orang apa lagi tak naklah tinggal pas, naklah try juga kan. Banyak juga menu dia yang viral kat TikTok, dari line up kopi dia, pastries dia, sampailah kek dia, semua nampak sedap-sedap. Menu baru Matilda Crowin dia ni favourite kita orang. Korang tengok tu presentation dia, bubur sikit dipping coklat strawberry atas dia ni, lepas tu sambil pejam mata kau makan. Memang sedap dia, lain macam. Lembut, rangup je bila kunyah. Rasa pun taklah manis sangat, just nice. Macam-macam lagi pastries dia kita orang cuba. Ada rasa, ada jiwa, cukup-cukup puas hati. Dengan kualiti, vibe, experience macam ni, memang Sokno Coffee pilihan yang ideal. Guys, apa lagi? Marilah datang cuba.